dinyatakan dalam kitab Majmu' bahawa Nabi SAW tidak akan pergi ke satu tempat melainkan baginda akan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum baginda bergerak. Jadi kalau kita ada peluang untuk sembahyang sunat dalam perjalanan ni, dah ada wudu, kita sembahyang sunat duha contohnya 2 rakaat pun dah cukup dah sebenarnya. Sembahyang sunat duha pagi ni pun dah kira sembahyang sunat musafir, kata Datuk Dr. Abu Anas. Tapi kalau kita nak sembahyang 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat duha, 2 rakaat musafir, sembahyang sunat musafir, saja ke sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qur'allahu ahad. Baik, boleh mulakan. Lima tarda Allahumma hawwin alaina sabarna haza waj'alna bu'adah. Allahumma innaka antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ya Allah, kami mohon dalam musafiran ini dimudahkan segala perkara yang sulit, diringankan segala yang berat, didekatkan yang jauh. Ya Allah, ya Tuhan kami semuanya, Engkau teman dalam perjalanan ini. Kami mohon penuh keselamatan, kebaikan, keberkatan, memudahkan untuk setiap jemaah yang hadir bersama-sama. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا قربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. Ya Allah, yang kami jangan ada seorang pun yang hadir bersama dalam program pada kali ini. Yang sakit yang kau sembuhkan, yang mereka yang kau tutupkan, yang zalim melainkan kau beri apa yang supaya berhenti dari kezaliman dan kezaliman yang kegelapan di akhirat. Jangan ada seorang pun yang dizalimi dan kau beri hidayah kepada ini. Ya Allah, selamatkan dari kezaliman orang tadi pada ini. Jangan ada seorang pun yang akan musafir dan kau selamat pergi dan balik ini. Jangan ada seorang pun yang belum kahwin dan kau kurniakan untuknya sama-sama yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagikan dunia juga akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan zuriat melainkan diberikan kepada dia zuriat yang salih yang salihah yang akan menjadi doa untuknya sebab kematiannya. Jangan ada seorang pun di kalangan kami yang memiliki hajat sagi baik untuknya melainkan disempurnakan dan apalah kira kerukan di sisimu. Ya Allah, khazanah yang besar, pemilikanmu yang maha agung, melainkan seperti celupan jari ke dalam lautan yang melekat padanya itu yang diberikan. Yang kekal lautan itulah berikannya di khazanahnya yang maha unggul. Tuhan kami yang maha pengasih, maha penyayang, semuanya akan berada di bumi asing untuk kami. Ya Allah, jadikan perjalanan keberkatan, kebaikan, penambahan ilmu, persahabatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ia merupakan penyaksian di sisi-Mu di akhirat nanti bahawa ia masukkan sebahagian daripada teman amal salih kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami banyak dosa, kami banyak kelemahan. Kasihnya kami bila kami kembali kepada kelak dalam keadaan semua dosa meninggalkan kami, orang kami kasih akan meninggalkan kami, tanah akan untuk kami, lubang gelap dari tempat tinggal kami, binatang-binatang seperti ulat dan sebagainya akan jadi teman makan kami. Ya Allah, maka kasihnya kami pada waktu itu, wahai Tuhan, jadikanlah kami malam terakhir dari hidup kami, la ilaha illallah, dan Kau berkata kami, Kau tutup aib kami, Kau tinggikan darjat kami, Kau ampunkan dosa-dosa kami, Kau himpunkan kami bersama orang yang kami kasih. Nabi Muhammad SAW, para siddiqin, para syuhada, juga para salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dibandingkan jasa orang terdahulu daripada kami, para ulama, para sahabat, para tabi'in, kalau kecil, kerdil apa yang kami lakukan pada waktu ini. Kemudian janganlah Engkau berkecilkan apa yang kami lakukan. Ya Allah, ketika ada satu kebaikan di sisi yang guna untuk kami pada hari itu, ada gunanya anak-anak yang ramai dan harta benda yang banyak, melainkan datang kepadamu hati yang sangat sejahtera. Jadikanlah amalan kami itu sebahagian daripada amal sejahtera yang Kau maksudkan, wahai Tuhan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah, mudahkan untuk sahabat-sahabat kami yang jadi guru, bimbing, penunjuk jalan bagi kami dalam perjalanan ini. Ya Allah, berikan untuk kami keberkatan dan limpah kurnia-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu. Ya Allah, kurniakan untuk kami kebaikan dunia juga akhirat. Jadikan persahabatan yang guna di sisi-Mu di akhirat nanti. Ya Allah, itulah para salihin mengatakan, man kana minkum najian falyakhuz bi yadihi. Bagi siapa yang selamat pada hari yang sangat penuh dengan kesusahan itu nanti, maka janganlah lupa pada teman-temannya
kerana-Mu ya Allah. Maka Amin. jadikan cinta ini berguna untuk kami di akhirat ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Ya Allah, jika meninggal apa yang dilakukan para ulama, para siddiqin, para mubalighin sebelum kami terhadap usaha dakwah, kerja-kerja memanggil manusia kepada agama-Mu, Amin. apa yang kami lakukan yang hanya kerdil dan kecil ya Allah. Amin. Berikan tangan kami, rahmatilah kami, mudahkan pilihan kami. Jadikan ikhlas kerana-Mu ya Allah. Pada pakaian yang kami belikan, pada sejadah yang kami infakkan, pada Amin. ringgit yang kami taburkan, jadikan dia semua guna untuk kami di akhirat ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perpisahan tapi selepas ni kita kekallah bersahabat. Mudah-mudahan dapat adakan pertemuan-pertemuan dari tim Kamisa tu datang ke KL, hello lah kita. Datuk Nusia orang KL lah. Jadi semua Dr. Khairul semua, kalau kita pergi ke Kedah boleh jumpa dengan beliau, dengan suaminya juga pernah ikut trip kita, dakwah kita kali pertama dulu. Dan begitu juga semua sahabat yang saya tak mampu nak sebutkan kebaikan mereka dalam program pada kali ini. Saya bagi pimpinan Zahran Travel mengucapkan banyak terima kasih atas penyertaan tuan-tuan. Perjalanan ini berjaya dilakukan, semua dalam keadaan sihat afiat, itu sangat penting. Dan kita pun mendapat bimbingan daripada sahabat kita, Mursyid Tariq, Nasir dan juga Ramli. Kita ucap terima kasih banyak kepada mereka. Dan Madu Bas yang kita tak kenal nama mereka. Mereka orang Thai orang Siam ke? Nasi orang Siam mereka. Kita doakan moga dapat hidayah kepada mereka. Kemudian saya bagi pihak ni mengucapkan terima kasih dan mohon ampun maaf ada kekurangan kelemahan kami, anak-anak buah yang telah pun berusaha untuk menjayakan program ni secara upaya yang kudrat yang ada pada kami dengan segala kelemahan. Takut-takut kan tak sempat nak bercakap. Jadi saya dulu menyerahkan mic ni kepada Nasir sambung. Balik besok kita janganlah left group. Kita update apa-apa perkembangan yang dia buat. Kalau dah ada yang berjaya melakukan aktiviti mengislamkan orang, kita update sama-sama. Boleh bagi injection kepada yang lain. Yang ketujuh, muka 7, poin nombor 9, apakah cara terbaik untuk berdakwah? So ini kita telah menyebut berkenaan dakwah disampaikan oleh lelaki beriman dalam surah Yasin. Yang kita baca tu, wa ma liyala Abdullah alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini jadi Allah menciptakan kita, jadi tanggungjawab kita adalah membawa manusia pada agama Allah. Kalau orang tu tak semayang, kita jangan bawa dia pergi semayang. Contohnya poin ke-10, apakah dimaksudkan dakwah dengan lemah lembut? Ucapan lemah lembut ni seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ni yang memula saya cerita itu. Bila Harun Ar-Rasyid tegur pendidik kepada anak dia bernama Khalaful Ahmar, bahawa Allah telah memutuskan manusia yang lebih baik daripada engkau kepada manusia lebih jahat daripada aku. Tapi Allah masih lagi mengingatkan supaya berkata yang lembut-lembut. Muka surat ke-8 ke-9 muka 9. Apakah sikap yang perlu ada bagi setiap pendakwah? Tengok muka surat 9, poin nombor 11. Saya ni saya ambil yang poin-poin yang penting. Seorang pendakwah hendaklah memiliki keinginan kuat agar kaumnya yang dia seru mendapat petunjuk sama seperti keinginannya keluarganya sendiri mendapat hidayah. Keinginan ini muncul pada diri seorang pendakwah melalui pengenalannya terhadap kebesaran Allah dan rahmatnya. Maka seorang pendakwah hendaklah menyuburkan hatinya dengan mencintai apa yang dicintai Allah, memenuhi hatinya dengan kasih sayang terhadap manusia, mengetahui bahawa keinginan kuat dan dirinya agar semua orang dapat petunjuk kepada Allah SWT. Macam kisah influencer dekat US tu, dekat UK tu, dekat UK tu kan. Ingat tak kisah dia bagaimana dia berpura-pura ada baby, dia minta nak cari susu formula. Tengok tak? Ya. Dalam influencer ni dia berpura-pura minta tolong kat gereja, 21 gereja dia minta tolong.
semua mengatakan kami, unfortunately kami bukan center untuk baby tapi ditanya satu saja kepada Islamic Center yang ada di mana tu, orang tu lekal-lekal kata jemput datang, kita ada susu tu kami akan dapatkan untuk awak, datang sini yang viral tu kan. Baik. Muka surat ke-10. Okey. Apakah punca berlakunya berbagai-bagai bencana, kecelakaan, malapetaka dan musibah? Benarkah kecelakaan berpunca daripada para pendakwa sebagaimana yang didakwa oleh penduduk sesebuah kota? Macam kita baca surah Yasin tu kan. Nama ta'irukum, kamu punya kecelakaan tu datang daripada diri kamu. Adakah begitu Sebenarnya maksiat yang merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah dengan mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah, maka itu menjadi penyebab kuat datangnya musibah dan malapetaka yang menimpa. Macam ni kita menangisilah apa yang berlaku dekat Aceh kan. Banjir besar sekali lagi macam tsunami menghilangkan 4 buah kampung kerana sikap ataupun golongan yang rakus menebang hutan kan, mengambil kayu balak, dan hutan-hutan di tengah kepulauan itu, di Gunung Ganang itu habis semua dibotakkan dan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita ni sebenarnya penting tau untuk jadi ahli politik tau. Kalau anak-anak kita yang bijak kan, kita latih dia orang untuk jadi pemimpin. Kerana pemimpin ni penting, dia menentukan hal tuju kan. Jadi oleh kerana kuasa yang ada, oleh kerana kita melihat dekat Aceh tu semua orang tak indah politik, maka yang ambil air politik tu adalah orang yang rakus, tak amanah, mengakibatkan mereka menjual hutang dengan sewenang-wenangnya. Lalu berlakulah begitu Dan kita ni di sini pasal satu lagi di Chiang Mai ni, kita waktu kita check in beg yang masuk bagasi kita kena bawa sendiri juga untuk masuk, dia tak automatik. Demonstrate to you the safety features of this aircraft. As your safety is our concern and the safety features may differ from other aircraft, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return.